bagi pihak rakyat Kelantan dia mohon maaf. Pasal Tok Guru tak memohon maaf apa yang berlaku di Hulu Selangor. Soal biadab, pada pandangan saya, Tok Guru sebenarnya tidak menyanggahi titah Tuanku Sultan Selangor. Di mana saya pernah sebut sebelum pada ini, Tok Guru ni hanya menyatakan pandangan daripada sudut agama. Mana Islam dengan politik ni tidak boleh dipisahkan. Dan kita tidak boleh menghakkan perbincangan di masjid itu hanya dalam aspek agama yang aspek. Kerana politik ni sebahagian daripada Islam. Tapi kenyataan Tok Guru ni dia tidak merujuk kepada perintah ataupun titah Sultan Selangor. Jadi sebab tu tidak bakit pada pandangan saya Tok Guru ni mengingkari titah perintah Sultan Selangor. Itu yang pentinglah nombor satu sekali. Soal Ibrahim Ali minta maaf bagi rakyat Kelantan ni, saya pada pandangan saya dia sendiri kena patut minta maaf kepada sultan-sultan. Waktu Dr. Mahathir pindah ke Ali inilah antara orang yang kuat mengkritik raja-raja Melayu pada waktu itu dan mendedahkan apa yang disebut sebagai keaiban raja-raja Melayu ni dalam ucapan dia di parlimen, dan rekod ni masih kekal lagi di parlimen. Jadi adakah dia pernah minta maaf dengan keceluparan dan kebedaban dia kepada raja ni? Jadi sikap Datuk Ibrahim Ali terbuka dia macam lah volunteer diri dia untuk minta maaf tu pada pandangan Datuk sendirilah. Pada pandangan saya dia tidak berbakit sebab Tok Guru tidak mengingkari perintah tuanku. Jadi tak bakit soal Tok Guru kena minta maaf ke apa semua. Sebab saya difahamkan masa tu saya pun ada di Kuala Kubu tu, Tok Guru bercakap dalam konteks umum. Dia tidak merujuk kepada larangan sultan. Dia bercakap dalam konteks umum, pandangan Islamnya macam ni. Macam dia berucap malam ni lah. Sama saja. Ucapan dia di mana-mana pun itulah statement Tok Guru ni. Jadi pada pandangan Datuk tadi dia macam cara dia kan membuat statement lagu tu seolah-olah macam pandangan Datuk. Cara siapa? Berhali. Berhali lah macam dia memohon maaf tu bagi pihak rakyat Kelantan tu juga. Saya rasa rakyat Kelantan pun tidak iktiraf dia ni sebagai wakil rakyat Kelantan. Di Pasir Mah pun orang Pasir Mah tidak mengiktiraf dia sebagai wakil rakyat Pasir Mah. Sekarang kita pasal yang sebut dah ni lah 4 juta tu. Feedback Datuk lagu mana? Macam saya sebut dalam ceramah tadi, setakat saya jadi duduk dalam pimpinan negeri ni daripada tahun 2004 sehingga sekarang ni, tidak pernah pun kita bincang apa yang disebut oleh Kit Defela ni tentang apa yang disebut sebagai operasi gerak saraf patuh protokol 4 juta ni. Memang tak pernah pun kita bincang, dan parti tak pernah buat keputusan. Jadi saya pun tertanya-tanya juga bila dia kata PAH menyediakan protokol, sebab dari mana duit ni? Kita pun tak ada duit. Kita selalu kutip derma apa semua ni. Jadi itu yang saya pun heran juga. Sebab tu kalau dia kata dia nak dedah, saya pun nak tahu juga. So, tapi Datuk dah seolah Datuk dah cabar dia tak ni untuk dedah ke? Tak, memang kita pasal kita nak tahu. Kita nak tahu kalau dia kata betul ada orang PAH menyediakan duit, ada operasi ni. Saya pun nak tahu. Sebab kita sendiri pun tidak pernah bincang. Setakat saya ingat selama saya berada dalam kepimpinan PAH Negeri Kelantan ni, benda ni tidak pernah kita bincang. Daripada pandangan kita, tidak perlu satu operasi khas untuk melemah pentadbiran Datuk Seri Abdullah Badawi. Sebab kita tahu dia sendiri pun ada masalah dalam pentadbiran ni. Orang UMNO sendiri pun mempertikaikan kepimpinan dia pada waktu itu. Dan dia ni exit out awal ni pun kerana tekanan daripada dalam UMNO sendiri. Tak bakit lah kita perlu buat satu operasi khas apa semua ni. Mungkin masa tu Fela tu dia ambil bila masuk dalam kajian negeri Kelantan pada masa tu, mungkin salah satu sebab macam dia kata untuk tujuan dia operasi ni lah gerak saraf. Macam saya sebut lah, kita sendiri di peringkat pimpinan kita tidak pernah bincang benda ni. Jadi macam mana kita nak kata dia diambil untuk usaha kajian, sebab kita tak pernah bincang. tak pernah bincang ni. Ini mungkin masuk ke dia tu mungkin atas pihak tertentu lah. Tahu saya dia masuk PMBK ni ialah untuk menjadi pegawai perhubungan awam di PMBK kerana kebolehan dia dalam bidang media. Itu ya tujuan dia masuk situ pun. Lebih pada tu saya tak tahulah. Jadi maknanya tidak pernah berlaku operasi gerak saraf ni sebenarnya. Setakat saya duduk dalam pimpinan negeri ni, saya tak pernah ingat apa kita bincang bagai-bagai lagu tu. Kalau dari segi individu tu kalau Allah itu saya tak tahu, tak berani nak buat spekulasi lah. Itu saya tak berani.
Kena ada bukti benar-benar nak kata ni kan. Tapi partinya secara resminya memang tidak tahu menahu dengan apa yang Tapi macam didakwa. kata Ahmad Fadli tu SU pada MB, dia kata mungkin benda ni kita akan bincang dari pihak pimpin dia lah, soal DAWS, soal Saya tidak pasti sebab saudara Fadli ini dia duduk dalam pemuda, mungkin dia akan bawa isu tu dalam pemuda lah untuk Masuk PPN dia dibincang. tu? PPN Mungkin pemuda. pimpinan pemuda lah. Dekat PAS sendiri kan bincang kat. Setakat ni tak tahu, tengok mesyuarat lah. Kita mesyuarat harian mungkin bincang wallah alam. Akan dibawa ke? Tak tahu nak kata sebab pada pandangan saya lah banyak benda yang disebut oleh kita Fela ni kita tidak perlu jawab sebenarnya sebab bercampur aduk benda-benda lebih bersifat dakwaan. Sebab tu kita, dalam banyak hal pimpinan ni tidak respon. Kita tidak respon. So apa rasa dia lebih pada kenyataan orang kecewa lah. Bagi saya secara peribadi saya ingat Kida Fela ni seorang yang kecewa. Bagi saya lah. Saya kecewa. okey, beres tu. Betul? Beres.